Kau tahu tak, dulu nak buat ais susah gila. Bukan peti ais, bukan freezer. Ada seorang doktor siap cipta mesin semata-mata nak sejukkan bilik. Gila tak gila? Nama dia John Gorey, doktor dari Florida. Zaman 1800 macam itu, dia jaga pesakit demam kuning. Panas berdenting, pesakit pun makin tenang. Dia fikir kalau bilik sejuk sikit, mesti diorang boleh selesa sikit. Masalahnya, ais masa tu bukan benda biasa. Nak ais kena import dari utara. Naik kapal, ambil masa berhari-hari, mahal. Kadang sampai pun dah cair. Orang biasa memang tak mampu nak guna. Gorey ni pun mulalah eksperimen dia. Dia cipta satu mesin yang boleh hasilkan ais dengan cara sejukkan udara. Tahun 1840 dia berjaya buat ais macam batu bata, dan tahun 1851 dia dapat paten rasmi untuk mesin tu, mesin ais pertama dunia. Cerita paling padu masa jamuan Bastille Day, silap nama dia gitu. Dia bagi orang minum kempen atas ais buatan dia. Masa tu orang tak pernah tengok ais buat sendiri. Semua terkejut, kagum habis. Tapi sayang, lepas tu dia kena hentam dengan orang-orang industri ais masa tu. Bisnes dia lingkup, dia meninggal dalam keadaan miskin. Tapi ciptaan dia jadi asas untuk teknologi peti ais dan aircon kita pakai hari-hari sekarang. Kali kalau kau order teh ais tu, ingatlah pengorbanan seorang doktor yang nak tolong orang sakit. Lebih kurang gitulah. Kalau kau rasa info ni menarik, jangan lupa share dan follow aku untuk lagi banyak kisah-kisah sejarah dan pelik tapi real. Okay, ciao.